Macam mana nak tukar dua nama kepada satu nama dalam pinjaman rumah? Ramai tak tahu rumah yang ada dua nama dalam loan sebenarnya boleh tukar jadi satu nama sahaja. Contoh paling biasa, masa beli rumah dulu ambil loan dengan pasangan. Sekarang mungkin dah bercerai atau nak beli rumah lain. Apapun sebabnya, kalau nak tinggal satu nama sahaja dalam loan, kena buat proses refinance rumah. Refinance ni maksudnya orang yang nak kekal dalam loan tu kena apply loan baru atas nama dia seorang. Bank akan treat macam permohonan baru. Bank akan tengok semula gaji, komitmen semasa dan rekod sikris. Kalau semua okey, loan baru akan lulus dan nama seorang lagi akan dikeluarkan dari pinjaman lama. Tapi ingat ya, orang yang nak take over loan tu mesti pemilik rumah tu sendiri. Kalau nama dia tak ada dalam geran rumah, kena buat proses pindah milik dulu baru boleh refinance. Kalau sebelum ni loan dua nama sebab nak kuatkan DSR, nak kuatkan permohonan loan, bila tinggal satu nama saja, bank akan kira semula boleh tak tangguh loan seorang-seorang. Kalau gaji tak cukup, kena naikkan pendapatan atau cari co-borrower, baru boleh untuk bantu kuatkan kelayakan. Kalau korang tengah fikir nak tukar loan dari dua nama ke satu nama, nak tahu layak ke tak, atau nak tahu bank mana paling sesuai untuk refinance atas nama seorang, korang boleh pergi ke bio link dan mesej kami di situ.